Bila selalu rasa pening sikit dan rasa berat kepala, itu bukan perkara kecil tau. Itu mungkin tanda saluran darah kita dan jantung kita tengah struggle. Bila kita dah masuk umur 40 ke atas, 50, 60 macam Tok Abah ni, darah tinggi dan kolesterol ni bukan datang yang tiba-tiba tau. Selalunya dia berpunca daripada saluran darah kita makin sempit. Kenapa? Sebab dalam badan kita kadang banyak keradangan dalam jantung dan pembuluh darah ni. Selalunya Tok Abah selalu ingat, alah pening sikit. Rupanya ya, bila saluran darah kita tak lancar, jantung kita terpaksa bekerja kuat lah. Itu yang buat tekanan darah kita naik. Bila sebut 3 serangkai ni, ianya lebih banyak tertumpu kepada masalah keradangan. Produk Excelcare ni yang mengandungi Cordyceps military. Dalam Cordyceps militaris ni ada bahan yang dipanggil Cordycepin. Yang keduanya ada bahan yang disebut polisakarida. Dua-dua kombinasi bahan utama dalam Cordyceps ni lah yang memberi kesan anti keradangan dan juga kesan-kesan perubatan yang lain yang menjadi asas kepada kesan terapeutiknya lah. Kehadiran bahan Cordyceps dan juga vitamin C digunakan untuk menyokong sistem rawatan badan kita ni. Aktivitinya adalah untuk mengurangkan keradangan. Bila kurang radang, sel-sel mendapat dibaiki dan yang paling baiknya Cordyceps ni boleh memperbaiki peredaran darah. Bila Prof tadi cakap tentang Cordycepin ya, bahan aktif dalam Cordyceps militaris tadi, baru Tok Abah ingat bila peredaran darah kita mula lega, badan kita pun rasa ringan, tak cepat penat dan tekanan darah pun lebih stabil. Tidur pun nyenyak dan kita tak rasa berdebar-debar. Bangun pagi pun kepala tak berat macam dulu. Naik turun tangga taklah semput dan tak rasa dada ni ketat. Semua ni sebab saluran darah kita dah mula bersih dan keradangan kita amat berkurang. Jadi jantung pun tak perlu bekerja kuat macam dulu. Cordyceps ni telah menjalani ujian makmal dan mendapat kelulusan KKM. Untuk dapatkan kesan yang baik, amalkan pengambilan tak kurang daripada 2 bulan. Agar dapat membantu jantung lebih kuat dan hidup yang lebih sihat, dapatkan Cordyceps Plus segera, insya-Allah.